Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi, untuk ialah siri kupas buku, garis-garis utama haluan perjuangan Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam PKPM, Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia PKPM, dan alhamdulillah ini merupakan sesi yang ketujuh dan merupakan sesi yang terakhir untuk siri ini. Alhamdulillah, kita dah sampai kepada sesi yang terakhir. Dan insyaAllah pada hari ini kita akan kupas tentang faham yang keenam, dan merupakan faham yang terakhir dalam kerangka fikrah PKPM yang seperti mana yang saya susun dalam tulisan ini, iaitu apa? Tanzim haraki. Jadi kerangka fikrah, yang pertama seperti mana sebelum ini, iaitu visi, misi, objektif gerakan dengan moto. Kemudian faham yang kedua adalah 4, 7, 10, 4 lingkup kebetaraan, 7 budaya dan 10 orientasi. Kemudian faham yang ketiga adalah 3 rukun gerakan, usrah, tamrin dan muktamar. Yang keempat adalah 4 manhaj gerakan PKPM ataupun ABIM dan juga Wadah, iaitu Rabbani, kemudian Haraki, lepas tu pendidikan dan juga Malizi. Lepas tu proses pembangunan dan peringkat dan proses pembangunan ahli PKPM. Saya kata PNP lah, PNP. Yang terakhir Tanzim. Tanzim Haraki ni selalunya tempat kupasannya itu adalah dalam Tamrin Qiyadah lah, kadang-kadang. Dan Tanzim Haraki ni sangat penting sebab dia menjadikan satu syarat, dia macam orang kata menjadi satu syarat bagi sebuah gerakan. Sebab ialah kita ni gerakan Islam, dan gerakan Islam yang bagus itu kena ada tanzim dia ataupun sistem dia. Jadi tapi itulah Tanzim Haraki ni apa benda? Dan kenapa penting? Okey, satunya tanzim ni penting sebab apa? Sebab nak memastikan bahawa kesatuan fikrah dan amal tu boleh dicapai. Sebab bila dengan ada satu macam satu organisasi, satu sistem yang baik, insya-Allah orang kata gerak kerja tu akan terkawal dan terancang dengan baik. Okey, jadi Tanzim Haraki ni maksudnya apa? Salah satu penulisan yang baik tentang Tanzim Haraki dalam konteks jemaah kita ni adalah oleh Ustaz Hasri Harun. Beliau merupakan timbalan Presiden Wadah buat masa sekarang. Beliau ada tulis satu buku tu yang bertajuk Dakwah dalam Konteks Tanzim Haraki. Diterbitkan oleh Wadah dan tahun terbitnya 2018. Buku ni sangat bagus yang mengupas dengan lebih panjang lah tentang Tanzim Haraki tu. Okey, jadi Tanzim Haraki ni apa dia? Okey, tanzim ni maksudnya apa? Sistem ataupun organisasi ataupun susunan. Itu tanzim. Sistem, organisasi ataupun susunan. Haraki itu pula gerakan. Jadi Tanzim Haraki itu apa dia? Sistem gerakan ataupun organisasi gerakan ataupun susunan gerakan. Jadi tanzim, huraian lebih terperinci macam mana pula? Tanzim Haraki ialah sekumpulan manusia yang wujud secara tersusun dengan matlamat tertentu, mempunyai hubungan yang rapat antara satu sama lain dan mempunyai qiyadah, pemimpin yang melaksanakan urusan serta merancang gerak kerja untuk mencapai matlamat-matlamat mereka berdasarkan satu undang-undang yang berkaitan hak-hak dan kewajipan ahli serta qiyadahnya. Dan tuntutan untuk kita orang kata bergerak secara tersusun ni, salah satunya dinyatakan oleh Allah SWT dalam Al-Quranul Karim dalam surah As-Saff. Apa dia? Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berperang untuk membela agamanya dalam barisan yang teratur rapi seolah-olah mereka sebuah bangunan yang tersusun kukuh. Jadi, bila sebut tentang Tanzim Haraki, sebelum kita pergi pada rukun, dia gini, Tanzim Haraki ni dia macam ni, kupasan dia satu sudut dia tanzim itu apa, kemudian kedua rukun dia apa,
Yang ketiga, ciri-ciri tanzim yang berjaya itu apa? Itu adalah orang kata skop perbahasan dan tanzim, tentang tanzim haraki. Tapi mungkin saya nak bagi tahulah antara antara kita kata masalah kita tentang tanzim ni apa dia? Satu, apabila kita berhadapan dengan ahli yang tak tahu tanzim. Okey. Jadi apabila ahli tu tak tahu tanzim, maka menyebabkan dia tak tahu kedudukan dan martabat diri dia kat mana dan kiadah tu kat mana dan juga ekosistem jemaah tu sendiri kat mana. Sebab bila sebut tentang tanzim kita, dia bukan soal PKMM saja, dia soal ABIM juga, dia soal wadah juga, dan dia juga meliputi agensi-agensi yang ada. Dan kita satu agensi, kita ni satu ekosistem yang sangat besar. Kalau orang kata okey maktab kedudukannya kat mana? TPA, TPA, Takmir Pendidikan, kat mana sekarang kedudukan dia? Dan dia ada kedudukan dia, tapi tu nak khabar, kita tak akan tahu dengan tepat jika kita tak faham tanzim itu. Dan tanzim ini memang tak dapat dikenal pasti. Satu, ialah bila kita tanya senior, bincang, dan membaca buku-buku sejarah. Kat situ kita boleh kenal pasti kedudukan masing-masing kat mana. Tetapi di samping kita, jadi nak khabarnya, apabila ahli tak tahu tentang tanzim, maka cara dia bertindak tu, cara dia berfikir, dia akan kadang-kadang tak ikut prosedur lah. Prosedur bukan prosedur yang teknikal ni, tapi lebih penting prosedur tertib dan adab ni. Dia akan berlaku tak adab. Okey, dia mungkin akan bypass sana, bypass sini, dan benda tu akan menyebabkan orang lain terkilan ataupun terasa dan sebagainya. Dan dengan tanzim ni yang kita nak meminimalkan benda itu. Satu lagi masalah adalah yang mana apa dia? Tadi soal ahli yang tak tahu tentang tanzim. Okey, satu lagi adalah ahli yang tahu tentang tanzim, tapi sikap dia yang bermasalah terhadap tanzim. Ini pun ada juga. Kenapa? Sebab ada setengah orang ni juga, dia tahu tentang tanzim, dia tahu tentang sistem tu apa semua, dia tahu tertib tu macam mana. Tetapi dia masih lagi nak langgar tertib. Dia masih lagi ingin bersikap nak menghormati tanzim itu. Kita ada syura tapi dia buat kepala dia juga. Ada juga, dan kadang-kadang yang melanggar tu tahu tentang syura tu bagaimana kedudukannya dan sebagainya. Tapi masih berperangai tidak baik juga. Dan sikap ini sangat bahaya. Sebab apa? Sebab orang kata dia boleh menyebabkan perpecahan dari dalam. Dan kita perlu, orang macam ni perlu kita rawat dengan kadar yang segera. Macam tadi orang yang tak tahu tu sebab dia jahil. Jadi bila jahil, ajarlah. Nanti dia tahulah. Tapi yang satu lagi ni, dia tahu tapi dia keliru. Ataupun dia sombong. Bila sombong, dia langgar apa yang benda yang dia dah tahu. Dan benda ni memang ada dan kita kena berhati-hati. Dan semoga kita pun terpelihara daripada menjadi orang-orang yang macam ini. Baik. Jadi, bila bicara soal rukun tanzim, maka ada 3 perkara. Macam tadi kita ada rukun ahli gerakan kan. Rukun ahli gerakan ada 3. Usrah, tamrin dengan muktamar. Okey, dan tanzim haraki pula dia ada 3 rukun. Okey. Ya, rukun. Okay. Rukun ada 3 perkara. Yang pertama apa dia? Yang pertama kena ada kiadah lah. Dan kedua kena ada jundi. Yang ketiga kena ada hittah. Apa pula hittah ni bang? Hittah ni bahasa mudahnya perencanaan. Ataupun perancangan. Ataupun bahasa lain dan tulisan ni saya kata visi, misi dan juga objektif gerakan. Jadi tidak adanya kiadah tanpa jundiyah. Dan tiada juga ni jundiyah tanpa kiadah. Jadi kedua-dua ni sangat penting dan dia kena ada lah kiadah. Dan sistem kan, kita ada pemimpin kita ada ahli kita, dan yang macam menyebabkan kita boleh bergerak itu kerana apa? Kerana adanya perencanaan hittah. Kadang-kadang kita ni masalahnya juga adalah kita ada kiadah, kita ada jundi, tapi kita tak ada perencanaan. Jadi kita kadang-kadang tak tahu nak gerak ke mana. Jadi itu yang orang kata dia macam sekadar anggota saja.
sekadar anggota yang ada kiadah dengan jundi tapi tanpa gerak kerja yang tersusun. Mungkin harakinya itu ada, geraknya itu ada, harakahnya itu ada, tetapi tidak tersusun, pun bermasalah juga. Begitu. Okey, dan yang terakhir untuk tanzim haraki ni, suka untuk saya kongsikan 5 ciri-ciri tanzim yang berjaya ataupun tanzim yang bagus. Yang ini saya nukilkan daripada tulisan salah seorang sahabat saya juga, dan senior dalam jemaah, iaitu Encik Kari Ridwan Adha, ataupun dikenali sebagai Pak Wawan. Jadi beliau nyatakan bahawa, tanzim haraki berjaya ada 5 ciri-ciri dia. Ciri-ciri yang pertama apa dia? Qiyadah yang baik. Yang kedua apa dia? Jundiyah ataupun kepengikutan yang faham, taat dengan penuh keredaan dan kepercayaan kepada qiyadah dia. Yang ketiga apa dia? Mempunyai kerangka fikrah, matlamat dan manhaj yang jelas. Keempat, tanzim al-munazzam, organisasinya tersusun. Yang terakhir, tanzim haraki berjaya ni apa dia? Khittahnya ataupun perencanaannya itu adalah strategik yang baik. Adanya perencanaan dan perancangan strategik yang baik. Jadi itu adalah orang kata 5 perkara yang akan menyebabkan suatu organisasi itu ataupun satu pertubuhan itu baik. Kiadahnya baik, pengikutnya itu taat. Lepas tu orang kata apa ya? Fikrahnya itu, matlamatnya, manhajnya jelas. Kemudian organisasinya structured. Jelas boleh nampak okey ni fungsi dia apa, tugas dia apa, job scope dia apa. Dan tak bertindan dan sebagainya. Dan yang terakhir ada strategic planning. Bukan sekadar reaktif dan sebagainya. Jadi itu antara orang kata ciri-ciri tanzim haraki yang berjaya. Dan itulah orang kata seberingkas tentang kupasan tentang buku ini, perkongsian buku ini. Saya itulah saya harap teman-teman, adik-adik dan para penonton sekalian dapat manfaat. Yalah, kita gerakan yang lama dan kita ada warisan kita. Dan saya harap kita boleh memastikanlah kita berada di atas orang kata haluan perjuangan yang tepat, yang betul. Dan saya harap kita semua boleh bersabarlah juga dengan segala benda yang menimpa diri kita kebelakangan ini. Mudah-mudahan. Jadi itulah kot sedikit sebanyak tentang perkongsian saya untuk 7 sesi 7 sesi pengenalannya dan ke-6 perkara ni. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasihlah kepada khususnya Anjur Rahmat, umumnya Anjur Rahmat, sebab kerana memberikan ruang pusat kajian dakwah Razali Nawawi almarhum Dr. Nama tempat ni Pusat Kajian Dakwah Razali Nawawi, tapi almarhum tu profesor tu, Profesor Dr. Razali tu, jangan main. Almarhum dah. Terima kasih kepada ni pihak Anjum. Dan juga saya juga dan kesempatan yang ada juga ni ucapkan terima kasih kepada salah seorang sahabat saya, Irfan Kamal, selaku yang cekal membuat rakaman ini. Saya kenal lama dah beliau ni. Lama dah. Siapa yang dengan jemaah kenal lah ke Irfan ni kat mana. Mungkin kalau event dia antara orang kuat lah. Bahagian teknikal khususnya. Dan saya harap segala kekurangan ataupun terkasar bahasa ataupun mungkin kesilapan saya dalam menyampaikan perkara-perkara tertentu, saya mohon maaf. Saya mohon 10 jari, mohon kemaafan. Saya tak terlepas dari kesilapan, tapi saya cuba buat yang terbaik. Jadi itulah kot untuk kupasan kita bagi siri ini. Dan saya secara peribadi sentiasa orang kata terbukalah kalau siapa-siapa nak berdiskusi pasal buku ini ke, ataupun buat bengkel ke, ataupun pertanyaan, ataupun mungkin kritikan pun saya terbuka saja. Semoga sebab saya pun nak jadi lebih baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan kesabaran sepanjang 7 sesi ini. Dan saya harap kalau siapa yang baru tengok sesi ke-7 ni,
Cuba tengok balik sesi pertama dan seterusnya. Sebab dia berantai. Okey, baik. Sekali lagi, wallahu a'lam bissawab, wa sadaqallahu rasuluh, walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.